Ini dia all new Saga dengan harga yang very kompetitif untuk rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe. Of 3, 2, 1. Okay guys, ini dia all new Saga yang korang nanti-nantikan. Akhirnya muncul dengan harga yang very mind blowing. Yang mana untuk all new Saga bermula pada tanda harga RM37,000 sehinggalah RM48,000 sahaja. Dengan harga serendah bawah RM50,000 korang boleh dapat package all new Saga dengan teknologi yang baru, enjin baru yang lebih comfort dengan exterior design yang lebih atraktif, lebih agresif berbanding dengan Saga MC2 yang lama. Bagi aku, dengan harga yang sangat-sangat mind-blowing ni, tak ada sebab korang tak beli Proton Saga yang baru ni. Yang menariknya berkenaan dengan all new Saga ni, dia punya harga dia. Korang tengok, untuk variant standard, korang boleh dapat serendah RM37,990. Manakala untuk variant executive, korang boleh dapat serendah RM43,990. Dan untuk top spec variant premium, korang akan dapat dengan harga yang sangat mind blowing juga, RM48,990. Untuk all new Saga ni, korang akan dapat 5 tahun warranty ataupun 150,000 km, dan juga terdapat 3 kali free level service, dan ada juga pro trade-in yang mana korang akan dapat sekitar 1,500, dan juga pro exchange overtrade untuk kereta yang lama sekitar RM2,000, valid untuk 31 Disember tahun ini. Dan untuk finance, lebih kurang 2.6% interest rate, rendah ya untuk kereta lokal. Dan juga korang akan dapat upgrade Proton Insurance Program. So, dengan harga yang macam ni punya tak logik, korang dapat spek yang sangat-sangat penuh dengan teknologi untuk segmen A sedan yang melangkaui daripada pesaing-pesaing yang lain. All new Saga ni memang satu produk yang very very interesting dengan harga yang ditawarkan. Bagi aku, tak ada sebab korang tak beli all new Saga kali ni, dengan enjin yang baru, dengan design yang lebih fresh, lebih agresif, lebih interesting berbanding dengan Saga MC2 yang lama. Walaupun dia menggunakan platform yang boleh kata body yang lama seperti Saga MC2, tapi ditambah baik dengan penggunaan AMA platformnya, dengan ada HPF steel structure yang diperkukuh, lebih padu, lebih kuat berbanding dengan platform Saga MC2 yang lama. Dan juga dengan perubahan dari segi front end, design grill, design headlight, design bumper, dengan design grill dengan soloman songket menurut Proton memang very very agresif. Kita tengok daripada segi bahagian front end, berbeza dengan Saga MC2 yang lama. Yang menariknya, all new Saga kali ni bukannya sekadar model yang dibuat cincai-cincai, tak ada ya. Yang mana menurut Proton terdapat lebih kurang 337 parts baru yang berbeza dengan Saga MC2. Sekali impas kita tengok eksterior pun dah tahu kan, banyak parts yang telah diperbarui untuk model all new Saga ni. Daripada segi front end dia, yang paling aku suka sekali, dah banyak kali aku cakap, bahagian belakang dia, rear end dia memang sangat-sangat cantik. Bagi aku, keseluruhan design pada all new Saga ni, yang paling menarik adalah bahagian tail light dia. Dia menggunakan light bar dengan grafik design yang sangat-sangat moden. Memang aku cukup-cukup suka rekaan lighting bar pada all new Saga kali ni. Dan ini IGT, Intelligent Green Technology. Walaupun ada yang kata sepatutnya Proton tak boleh pakai GT ni sebab ini bukannya performance car, tapi bagi aku ini adalah nama yang sangat-sangat style diletakkan pada all new Saga. Ia akan menaikkan lagi seri nama Saga tu kan dengan badge IGT ni. Nampak walaupun ini harga sangat-sangat marhain, tapi korang dapat badge IGT macam sebuah performance car. Itu yang menarik berkenaan dengan all new Saga. Bagi aku tak ada masalah penggunaan IGT badge pada all new Saga ni. Bagi aku very style. Dan untuk size boot pada all new Saga ni sekitar
380 liter tak silap aku. Cukup-cukup besar untuk sebuah family car kan. Macam bahagian kat luar ni, dia boleh kata banyak benda yang ditukar jugalah. Antara 337 part yang aku cakap tadi, antaranya adalah perubahan bahagian interior yang sangat-sangat besar. Berbeza dengan Saga MC2 yang lama. Ini adalah merupakan key selling point untuk All New Saga dengan rekaan bentuk layout kabin yang lebih moden, lebih nampak cantik, terutama sekali dengan penggunaan horizontal dash dual screen pada All New Saga, 7 inci pada bahagian meter cluster dan 9 inci pada bahagian IHU. Yang menariknya untuk IHU dia datangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi benda yang aku paling suka adalah dia punya bahagian steering. Kali ni dengan All New Saga kita akan dapat flat bottom steering. Macam badge IGT kat belakang tadi, dia melambangkan macam sebuah performance car, walaupun ini adalah merupakan sebuah kereta yang marahin, yang jimat minyak. Dia punya steering pun macam melambangkan sebuah performance car dengan design flat bottom steering wheel ni. Bila kau pegang, grip memang sedap, ala-ala macam korang pegang steering pada kereta racing, kau tahu tak? Tapi ini hakikatnya adalah sebuah Saga. So dengan harga yang sangat-sangat murah ni, bagi aku, kau dapat feature spec macam ni, tak ada sebab korang tak beli All New Saga kali ni. Yang menariknya untuk All New Saga ni datangkan dengan all new engine, menggunakan engine 1.5 IGT yang produce sekitar 120 PS dan 150 Nm torque. Kali ni didatangkan dengan engine dengan 4 cylinder menggunakan timing change, menggantikan timing bike pada engine Campro yang lama. Menurut Proton, untuk timing chain pada IGT ni, dia menggunakan teknologi two-third chain, yang mana dia boleh tahan sekitar 200,000 km. So free maintenance sepanjang 200,000 km. Korang tak payah pening-pening untuk servis timing chain pada All New Saga engine IGT yang baru ni. Kau tengok, dengan harga yang mampu milik, yang murah, untuk lampu turn signal dia pun menggunakan lampu jenis LED pada bahagian headlight, pada bahagian side mirror dan juga pada bahagian tail light. Tail light ni juga bahagian turn signal menggunakan lampu jenis LED. So dengan harga 38,000 sehinggalah 48,000 ringgit, korang dapat penggunaan lampu teknologi LED untuk harga kereta segmen A yang marahin. Very mind blowing. In case korang keliru nak ambil warna mana satu warna yang menarik untuk All New Saga, ini adalah warna ruby red dan ini adalah warna Snow White. Bagi aku warna Snow White ni nampak sangat-sangat menyelah. Dia punya design pada bahagian depan, bahagian grill hitam dan putih ni memang menaikkan image All New Saga. Snow White ni memang cantik, salah satu warna yang menarik untuk korang consider. Dan terdapat juga warna Space Grey. Okay, ini adalah Space Grey. Bagi korang yang minat warna kelabu, ini adalah pilihan yang korang boleh consider juga. Dan yang menarik bagi aku untuk All New Saga ni dengan warna Marine Blue. Marine Blue ni memang satu warna yang very interesting, yang mana warna ni diguna pakai pada Proton X90, dibawa masuk pada All New Saga. Selain itu juga ada warna Armor Silver. Armor Silver ni satu warna yang very safe, senang nak jaga. Tapi kalau korang tak berkenan dengan warna silver, bukan inilah color pilihan korang. So dengan 5 pilihan warna tadi, warna mana yang korang akan pilih? Komen dekat bawah. So, apa kata anda? All New Saga dengan harga serendah 37,000 sehinggalah 48,000 ringgit, dengan package yang ditawarkan sangat-sangat menarik, package yang menarik, harga yang menarik. Apa kata korang? Adakah ia satu pembelian yang berbaloi? Bagi aku sangat-sangat berbaloi. Macam aku cakap tadi, tak ada sebab kalau korang tak beli All New Saga kali ni. So, apa pendapat korang berkenaan dengan harga untuk All New Saga? Varian mana yang korang akan beli? Standard, eksekutif ataupun premium? Komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.